Kalau korang tengok dekat sini, ada laluan pejalan kaki yang menghubungkan 7 bangunan. Ni 7 bangunan, makmal, blok akademik, perpustakaan, kantin, gimnasium, dewan, asrama. So bangunan ni sebenarnya adalah bucu. Okey? Yang laluan tu adalah tepi. Laluan pejalan kaki tu tepi. Okey? Sekarang ni, yang manakah betul tentang graf itu? Okey, dia nak kita cari jumlah darjah dan juga senarai semua set pasangan bucu untuk dewan. Okey, macam mana kita nak tahu jumlah darjah? Okey, jumlah darjah, formula dia senang je. Korang ingat formula dia 2I. 2 darab I. I tu bilangan tepi. Okey, cuba korang kira berapa bilangan tepi dia. Ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan tepi dia ada 10. 2 darab I sama dengan 10. 10 darab 2 dapat 20. So jumlah darjah adalah 20. C dengan D tu salah. Okey, so kita nak semua set pasangan bucu untuk dewan. Ni dewan. Okey, daripada dewan ni ada berapa tepi? 1, 2, 3. So pasangan bucu dia ada 3. Ada 3 bracket. So yang A tu confirm lah salah. Tapi kita tengok betul tak? Okey, tengok Yang pertama yang ini. Dewan ke kantin. Kalau dewan ke kantin, DK. DK yang ini. Ni betul, DK. Lepas tu dewan ke asrama. DH. DH, okey betul. And then dewan ke gimnasium. DG. DG mana? Okey ni betul. So betul lah jawapan dia adalah B.